dalam misalnya dah sampai kepada tanggal ni jawab ni. Okey, saya nak tunjuk apa jawab ini baju hitam, merah dan kuning atau 3 lapis. Boleh menggunakan sikit white atau sikit merah, sikit kuning, yang ada pink. Dan tudung dia boleh guna tudung pink, tudung royal tudung white. Dan yang dalam ni warna purple, boleh guna lagi purple. Dan macam ni corak purple, boleh guna tudung purple atau grey. Grey tu ini pula saya bandingkan baju ni biru, corak biru, pink, putih, lantai hitam. So kita boleh, sebab saya bandingkan ni dengan warna cream, kain cream, dan tudung white, tudung pink, tudung grey, light grey atau silver grey boleh, atau baby blue. Okey, ini last optional iaitu baju maroon. Baju maroon ni kain dia crepe. Crepe ni panas. Kalau cuaca hujan memang sesuai. Dan kain dia, kain hitam ni kain macam kain baju kurung. Dan tudung stylish. Kain hitam tu jarang, so kita kena pakai kain di dalam. Okey, kain naik, kena pakai naik lah sebab kain hitam tu jarang. Okey, yang sekarang outfit saya pakai skirt putih, baju putih, tudung kuning, ungu, putih. Sebab baju putih ni warna natural. Baju putih, baju nude, baju navy blue, baju grey, tu adalah warna ni, warna yang boleh dimis dengan baju warna sendiri. Contoh kalau kita dah pakai baju putih, kain putih, takkan kita nak pakai semua putih macam nak kena kan. Lepas tu, so kita ambil warna kuning ke, warna yang selain warna putih, atau warna black ke, ikut kepada muka, ikut kepada kulit muka kita. Itu sahaja for konten saya hari ni. Thank you for watching my channel Miss Hanim. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada yang lain. Assalamualaikum. Nak konten apa seterusnya boleh komen di bawah. Assalamualaikum.